Ada banyak grade ke resin? Sebenarnya resin ada banyak grade tuan-tuan. Ada banyak grade. Kalau kita guna sekarang ni tuan-tuan tengok, kita memang menggunakan ISO punya resin. Sebab kita tak buat boat kecil-kecil. Kalau boat kecil-kecil mungkin dia boleh pakai resin yang harga murah sikit. Tapi kalau kita main boat yang besar-besar, kita tak nak ambil risiko terlalu tinggi. Kita pakai resin yang harga dia agak mahal sedikit untuk pastikan kualiti produk kita tu dalam keadaan yang kata orang baik lah. Supaya tidak ada masalah after sale tiba-tiba. Sebab walaupun kita hebat macam mana sekalipun dalam pembuatan, tapi kalau kita dapat produk yang kurang dia punya kualiti dia akan efek efek. Ada juga baru ni ada dia mesej tanya saya, "Bang, macam mana nak cairkan resin?" Ya, saya faham. Ada orang dia nak guna resin tu dia nak cair. Nak cair tu sebab apa? Saya faham. Kadang-kadang ada orang dia nak resin tu cair sebab dia nak guna pakai spray gum pun ada. Kadang-kadang ada orang tu memang dia nak buat kerja tu menggunakan mat yang agak tebal. Bila mat yang agak tebal, dia nak resin agak cair sedikit supaya resin tu cepat masuk. Jadi benda tu dia tak boleh pakai campur tina. Yang tu dia tanya, boleh campur tina ke dalam resin ni? Saya nampak pekat sangat. Saya nak cairkan campur tina. Tak boleh Dengar baik-baik tina tak boleh. Kalau awak nak campur, hanya boleh campur dipanggil SM, stearin monomer. Stearin monomer ni awak kena tanya mana-mana seller lah. Sebab make sure kena faham lah. Kena faham baru kita buat kerja. Jangan kita takut pakai cuba-cuba, rugi awak lah. Belajar secara teknikal betul-betul dulu apa barang tu sebelum kita guna.